meretah dia, didik ku tadi, padinya tumpah di depan tangga. Manalah dia adikku tadi, adikku duk ada di depan mata. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ariandifa bin Sahril Firdaus. Saya daripada Kelab Kebudayaan Kesenian SMK Putra Perlis. Saya memegang jawatan sebagai Koordinator Kumpulan Tarian Perlis. Tarian Canggung merupakan salah satu seni tari tradisional yang menjadi identiti budaya di negeri Perlis. Tarian ini mempunyai keunikan yang tersendiri kerana persembahannya diiringi dengan elemen nyanyian berbalas pantun di antara penyanyi lelaki dan penyanyi wanita. Asal-usul tarian Canggung berkait rapat dengan pengaruh tarian Rembung dan Makyong Laut. Tarian Ayam Didik tercipta daripada gerakan perlawanan melaga ayam, iaitu satu permainan tradisional orang Melayu. Tarian ini dicipta oleh satu kumpulan penari di Kangar Perlis dan berkembang di negeri-negeri utara, terutama di Kedah. Lagu Ayam Didik merupakan lagu yang mengiringi tarian ini. Ayam Didik merupakan gelaran kepada ayam yang dipelihara dan dimanja-manjakan oleh tuan yang menjaganya. Demikian juga unsur tarian digandingkan dengan lagunya Ayam Didik. Ini diiringi muzik asli dengan menggunakan alatan gong, gendang dan biola. Tarian ini dipersembahkan ketika musim menuai padi atau majlis-majlis keramaian seperti perkahwinan. Ayam Didik merupakan sebuah tarian yang rancak seperti tarian Canggung. Tarian ini juga sering berbalas pantun. Pantunnya lebih memberatkan soal kasih sayang dan kemesraan.